Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini yang bertajuk Buli Bukan Lawak. Pada hari ini, kita nak sembang pasal satu isu yang makin hari makin berat, iaitu buli di sekolah. Kalau mengikut laporan pada tahun 2023, ada 4,994 kes buli yang dilaporkan di sekolah seluruh Malaysia. Tapi menjelang Oktober 2024, angka itu naik lagi menjadi 5,703 kes yang melibatkan lebih 11,000 pelajar. Bukan angka yang kecil itu, yang bermakna makin ramai yang terkesan bukan sahaja bermangsa tetapi juga pembuli dan komuniti sekolah sendiri. Kadang-kadang kita rasa benda ni kecil, sekadar mengejek-mengejek, memanggil nama yang pelik tetapi tolak sikit, tapi hakikatnya dari situlah bermula penderitaan yang panjang yang memberi kesan kepada mental dan fizikal. Jadi kita patutlah berani membuka mulut dan bincang dengan cara yang betul untuk menghentikan budaya ini. Baiklah, hari ini saya Hamzi yang akan mengutamakan host kita pada hari ini, dan saya akan bersama dua tetamu istimewa, iaitu Cikgu Afsar dan Amirul. Baiklah, saya sebagai panel akan mengajukan beberapa soalan kepada Cikgu Afsar dan Amirul yang bertujuan untuk membina kesedaran tentang masuk dan realiti buli. Baiklah, Cikgu Afsar, soalan 1. Ramai orang buli ni cuma bergaduh atau tumbuk-menumbuk. Ramai orang fikir macam tu. Tapi sebenarnya, apa maksud sebenar buli dalam konteks sekolah Cikgu Afsar? Baiklah. Sebenarnya buli ni bukan satu jenis je. Kalau yang macam tumbuk-menumbuk tu kan, yang seperti yang saudara cakap tadi tu, itu orang panggil buli fizikal. Ya, betul. Buli ni, kalau bahasa mudahnya lah kan, dia macam kalau kita terus diganggu secara berterusan, macam tu. Ya, berterusan. Ya, dia bahaya, terus, kepanjangan. Ya. Dan buli ni ada 4 jenis. Yang pertama adalah buli fizikal. Buli fizikal ni adalah macam biasa kita pernah tengok kan dekat media sosial, macam kena tumbuk beramai-ramai ke, kena serangan yang menimbulkan kecederaan. Ya, betul. Yang kena tumbuk beramai-ramai, kena serang secara berkumpulan, macam tu lah. Tapi ada 3 jenis buli yang jarang orang dengar. Sebenarnya dua jenis yang jarang orang dengar. Satu lagi, yang lagi satu buli verbal. Buli verbal ni dia menggunakan kata-kata yang menghina. Ya, dia macam buli verbal ni dia seras psikologi. Yang menyakitkan hati lah. Ya, menyakitkan hati kita. Buli verbal ni dia guna kata-kata je. Dia macam just ejek orang tu dalam satu panggilan macam tu. Benda tu pun juga buli. Tapi ramai orang tak sedar benda ni. Yang lagi satu, buli sosial. Buli sosial ni sama juga. Dia menyerang psikologi mangsa buli ni. Soalnya buli sosial ni macam orang tu, mangsa buli tu akan dipalau. Macam dibiarkan bersendirian. Ya, dibiarkan bersendirian. Tanpa kawan. Ya. Benda tu adalah buli. Dan pernah banyak benda ni terjadi kan. Macam ada seseorang tu dalam kelas tu selalu kena palau. Dan saya dah banyak jumpa kes budak-budak yang macam duduk sorang-sorang je dekat dalam kelas tu, tak ada kawan apa semua. Ya. Tapi depa ni introvert dan depa jarang nak jumpa dengan kaunselor lah. So payah nak cari depa ni, nak perbetulkan mereka lah, nak merawat mereka. Merawat susah dari tahap ke tahap. Ya, betul tu. Dan lagi satu lah, buli yang paling banyak, lagi banyak daripada jenis-jenis buli yang tadi tu adalah buli cyber. Ya, ini trend terbaru kan, baru berlaku. Kalau zaman dulu, zaman 1990-an, zaman 2000, dia tak ada lagi buli cyber ni. Kalau ada pun tak banyak lah. Jarang kita dengar buli cyber dulu. Tapi lepas zaman COVID-19 tu, kan semua kena duduk rumah. So semua nak bersosial pun kena pakai media sosial.
sejak daripada itulah kes bullying cyber ni semakin meningkat. Bahkan saya sebagai kaunselor, saya dah banyak jumpa anak-anak murid saya sendiri yang selalu kena bully cyber. Bahkan bukan daripada kawan-kawan kelas pun. Bukan daripada orang-orang dalam sekolah. Bahkan orang yang tak kenal pun dalam TikTok tu. Dalam IG. Hantar gambar sikit je, macam terus kena serang. Padahal tak ada apa-apa pun. Memberi kesan. Ya, memberi kesan. Dia bully cyber ni, macam contoh saya pernah jumpa anak murid saya ni, dia selalu hantar gambar kat Instagram lah. Dan bila dia hantar tu, ada seorang yang pakai akaun fake lah. Akaun yang salah satu cara untuk orang mempermainkan. Pakai akaun fake. Lepas tu bully anak murid saya ni. Kata macam kulit gelap lah. Macam tu. Memberi kesan. Racist lah. Dia body shaming juga. So benda ni memang tak patut lah berlaku. Sebab media sosial ni memang kita kena gunakan untuk bersosial lah. Untuk berhubung antara satu sama lain secara sihat. Guna secara baik. Guna secara baik. Kita tak boleh nak salah gunakan media sosial ni untuk benda-benda yang macam ni lah. Itulah 4 jenis bully yang 4 jenis bully yang selalu terjadi dalam masyarakat kita sekarang ni. Ternyata seperti yang saya ketahui, bully sekadar ada satu, tapi penerangan daripada Cikgu Afiq ini, Ustaz, rupanya ada 4 lagi jenis yang patut kita telitikan. Ya, betul. Baiklah. Okey. Baiklah, soalan kedua yang akan saya ajukan kepada adik kita, Amirul. Amirul, kamu sebagai pelajar, bila sebut tentang bully, apa yang terlintas dalam fikiran kamu? Adakah kamu pernah melihat situasi yang macam itu, iaitu bully? Pada pendapat saya, bully ni adalah satu benda yang sangat memudaratkan antara satu sama lain, terutama sekali di kalangan pelajar lah. Sebab saya ni sebenarnya berjawatan sebagai ketua murid. Jadi sudah banyak laporan bully ni. Namun begitu, atau bully ni yang jadi kat sekolah ni bukan semua jenis bully yang jadi. Yang sering terjadi adalah bully fizikal, bully mental, bully sosial, macam tu je dalam komuniti sekolah. Ya. Jadi dari segi fizikal, selalunya mereka membuli orang-orang yang pendek, yang lemah lah, yang kecil, yang mempunyai kekurangan. Kekurangan dan kelihatan disabilitasi. Kemudian dari segi mental pula, mereka sering dibuli dari segi panggilan, ataupun mereka menggunakan nama bapa mereka untuk memanggil rakan mereka. Benda ni selalu jadi. Maksudnya Amirul pernah tengok apa yang macam kawan-kawan Amirul pernah sebut. Sering. Beri contoh situasi. Cuba ceritakan sedikit pengalaman tersebut. Mungkin selalunya nama bapa mereka ni nama orang kampung ataupun orang Jawa lah kan. Sebut. Jadi namanya tu agak lain daripada nama yang asing mereka jadikan. Nama asing. Bukan nama yang sering didengar kan. Jadi mereka sering menggunakan nama bapa. Terus. Dan akhir sekali adalah bully sosial. Bully sosial ni sering terjadi kerana pelajar zaman sekarang ni sering terlibat dengan aktiviti dalam media sosial seperti TikTok dan Instagram kan. Mereka sering bersiaran langsung untuk mengisi masa lapang mereka. Jadi ketika mereka sedang bersiaran langsung itu, kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan mereka ataupun musuh-musuh mereka tidak suka dengan secara langsung mereka. Mereka seperti menghina, menuduh mereka untuk menarik perhatian orang. Jadi itu memberi kesan. Kita dah banyak tengok dari awal sekolahan memang akan memberi kesan kepada pelajar kita. Baiklah, kita akan pergi kepada soalan ketiga. Saya akan kemukakan kepada Cikgu Afiq. Baiklah. Statistik menunjukkan peningkatan kes bully semakin tinggi setiap tahun. Menurut cikgu, apa punca sebenarnya berlaku kes yang semakin meningkat ni, yang menjadi hangat di negara kita, iaitu bully?
Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya lah kan, selalunya kalau kita tengok kes buli ni, banyak kes buli ni berlaku dekat sekolah berasrama. Ya, apatah lagi sekolah yang berasrama penuh. Yang semua pelajar dia duduk asrama. Okey. Kenapa saya cakap macam tu kan? Sebab kalau kes buli ni meningkat daripada hari ke hari, setiap tahun macam tak ada pengurangan pun, bahkan bertambah lagi. Ini kalau kita tengok daripada kes statistik yang saudara cakap tadi tu, kalau kita perincikan lagi, banyak daripada kes ni berlaku di sekolah yang berasrama penuh. Adapun sekolah yang ada asrama. Okey, kes buli ni dalam asrama tu sendiri kan. Macam ada senior lah. Senior yang buat senior. Ya, sistem senior yang depa macam memperbesarkan diri depa tu. Diri mereka tu. Lepas tu ada yang warisan. Budaya, tradisi. Macam tiap-tiap hujung minggu akan ada perjumpaan ke yang bukan buat benda rokol biasa. Tapi benda tu macam nak adu kekuatan. Macam nak bertumbuk. Macam tu. Selalunya kalau depa tak lawan sama-sama kuat depa akan ambil yang lemah-lemah kan. Yang muka kesian ni. Depa akan ambil orang macam tu, letak. Nak tengok orang tu kena bantai dengan senior tu. Tengok penyiasaan. Tengok penyiasaan. Benda ni memang tak bagus lah. Saya taklah jadi kaunselor di sekolah berasrama penuh. Just sekolah saya asrama biasa je. Tapi ada benda tu. Bahkan sekolah asrama biasa je ada benda tu. Lepas tu lagi satu macam faktor keluarga lah. Macam contohnya pembuli lah. Dari pembuli tu sendiri kan. Pembuli ni mungkin kan dia daripada keluarga yang agak senang. Sorry saya cakap. Tapi ya, dia macam agak senang. Dia ada kabel ke apa ke belakang dia. So, dia berani dapat benda tu. Ataupun dia macam mungkin pembuli ni dia macam ambil seni bela diri mana-mana ke. So dia nak test. Dia nak test power dia tu kat situ lah. Dia cari orang-orang yang lemah. Macam tu. Lagi satu faktor sekolah lah. Ada beberapa sekolah yang kawalan disiplin dia agak kurang. Yang sekolah, apatah lagi sekolah yang dalam kampung lah. Saya pernah bersekolah dalam sekolah yang agak pedalaman sikit. Dan memang buli tu ada. Dan sukar nak dikawal sebab orang-orang kampung kan. Budak-budak kampung. Mereka suka lah benda-benda macam ni. Cara hidup dia orang macam tu. Mereka tak kasar pun. Just tak semua macam tu. Tapi ada yang sesetengah tu. Yang sebahagian tu yang jenis perangai kampung je tu. Dia akan bawa ke sekolah juga. Ya, dia tak jaga disiplin dia sendiri. Terakhir sekali, faktor yang paling saya tekankan lah. Faktor media sosial. Sekarang ni kalau kita tengok dekat media sosial kan. Budak-budak zaman sekarang ni suka tengok macam gamer. Suka tengok macam main gaming kan. Dan saya tak permasalahkan hobi mereka nak main game kan. Tak ada masalah. It's okay. Tapi bila ada setengah gamers tu, influencer tu yang main game menggunakan kata-kata yang kesat. Saya tak nak mention tapi anda tahu memang banyak gamer macam yang melibatkan dengan kata-kata kesat. Yang menggunakan kata-kata kesat. Banyak pengaruh yang buat macam tu. Dan benda tu memengaruhi mereka yang pembuli ni. Bahkan bukan pembuli pun, dengan rakan-rakan sendiri pun, mereka yang terpengaruhnya kan selalu menggunakan kata-kata kesat kepada kawan-kawan mereka. Dan benda ni sebenarnya tak bagus lah. Dan saya tak suka sebenarnya macam ni. Saya harap agar pengaruh media sosial di luar sana tu dapat lebih beradab. Dapat lebih sopan. Main game tak salah. Saya pun main game juga. It's okay.
Tapi kalau boleh janganlah gunakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Betul. Benda tu memang tak bagus lah. Tak bagus. Okey. Kegiatan tu sekarang dia anggap remeh. Ya, Tapi ia sebenarnya memberi kesan yang berpanjangan terhadap anak-anak muda akan datang. betul. Baiklah. Terima kasih Cikgu Afiq. Dan sekarang kita pergi kepada soalan yang keempat yang akan saya ajukan kepada Amirul. Baiklah Amirul. Kalau dari sisi pelajar sendiri, kenapa ada yang suka membuli? Kenapa mereka gemar membuli? Adakah sebab mereka nak popular ataupun sekadar tekanan dari kawan? Huraikan Amirul. Jadi berdasarkan pengalaman saya, buli ni macam yang Cikgu Hafsah kata sebentar tadi, buli ni sering terjadi di sekolah berasrama penuh lah. Dan selalunya benda ni terjadi senior membuli junior kan. Di mana senior mungkin seperti trauma kerana mereka ketika mereka baru masuk dulu, mereka juga dibuli oleh senior-senior sebelumnya. Dan ada juga sekolah yang mengikut warisan. Seperti ada movie, ada seperti beberapa tahun lalu ada movie kan yang menayangkan tentang warisan membuli sekolah kan. Pengaruh. Jadi mungkin ada yang terpengaruh dengan movie-movie sebegitu. Dan mungkin juga movie itu tidak berniat pun untuk mempengaruhi mereka. Mungkin movie itu hanya untuk pengajaran kepada semua warga sekolah kan. Selain itu, buli ni juga sering terjadi kerana mungkin individu itu mempunyai masalah yang tersendiri dengan individu yang dibuli itu. Seperti mungkin individu yang dibuli itu mempunyai sifat yang membuatkan pembuli itu sakit hati, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Dan akhir sekali, pembuli ni dia ingin menunjukkan kekuatan dia kepada orang lain lah. Dia nak bagi semua junior-junior mereka takut kat dia. Itu saja daripada saya. Benda ini perlu dihadapkan. Baiklah, kita akan masuk kepada segmen yang ketiga, iaitu kesan buruk buli. Tujuan segmen ketiga ini ialah kita akan menonjolkan kesan secara menyeluruh terhadap semua pihak. Baiklah, soalan ke-6. Cikgu Afiq, bila kita dengar tentang buli, kita selalu fikir mangsa je yang rugi. Tapi adakah pembuli pun terkesan sebenarnya, cikgu? Okey. Kalau sebut pasal kesan buruk buli lah kan. Memang jelas lagi nyata. Terang lagi bersuluh. Memang mangsa buli dia terkesan. Memang mangsa buli akan mengalami trauma yang berpanjangan. Bahkan ada anak murid yang tak nak pun pergi sekolah. Rasa tak nak pergi sekolah. Malas dah nak pergi sekolah. Sebab pergi sekolah buat apa? Kena buli. Nak belajar pun tak fokus. Bahkan dalam kelas pun boleh kena buli lagi. So, kalau kepada perspektif mangsa buli itu sendiri memang teruk kesan kepada dia. Tapi jarang orang tengoklah kesan kepada pembuli ni. Pembuli pun akan terkesan juga. Sebagai contoh, pembuli ni mula-mula je dia akan macam just bully budak-budak sekolah macam biasa, bully. Tapi lama kelamaan dia akan merasa tak puas. Benda ni feeling ni dia akan datang. Dia akan macam rasa boring lah. Asyik bully orang yang sama je, benda yang sama. Lama kelamaan pembuli ni dia akan menyertai jenayah. Dia akan buat jenayah juga. Contohnya kalau kat sekolah dulu dia mungkin membuli dengan cara mencuri barang mangsa buli ataupun memeras ugut kan. Betul. Tapi bila dia dah besar nanti, kalau dia tak bertaubat, dia teruskan perkara buli ni, dia akan jadi lebih teruk lagi. Bahkan akan jadi mungkin dia akan jadi penjenayah yang macam peragut, perompak, pencuri. Macam yang saya kata tadi tu.
So benda ni memang ada kesan kepada pembulinya, kesan buruk. Bahkan kesan buruk pembuli ni boleh merugikan orang sekitar dia. Kalau kesan buruk kepada mangsa buli, dia akan terkena kepada mangsa buli. Dan mungkin akan ada setengah ahli keluarga yang akan turut terkesan lah. Tapi kalau pembuli ni pula, kesannya merugikan orang lain, merugikan negara juga. So benda ni memang teruk lah. Kesan buruk pembuli ni jauh lebih teruk. Jauh lebih teruk. Yang ramai orang macam tak berapa perasan. Macam orang tak berapa nampak. Maksudnya bully ni bukan sekadar kepada mangsa, namun memberi juga impak yang besar kepada pembuli. Ya betul. Pembuli pun akan turut terkesan. Baiklah. Okey. Terima kasih Cikgu Hafsah. Baiklah. Kemudian soalan ketujuh. Bagi Amirul, bila kamu nampak kawan kamu yang sentiasa membuli, mesti kamu kenalkan siapa yang sentiasa bully, siapa yang dibuli. Jadi, apa yang kesan pada suasana kelas atau sekolah apabila pembuli tu datang, pembuli tu melibatkan diri? Apa suasana yang akan berlaku? Jadi saya juga mempunyai beberapa kawan yang sering membuli ini. Namun apabila saya menegur mereka seperti masuk tinggal kanan dan keluar tinggal kiri. Tidak menerima nasihat itu. Jadi apabila mereka datang ke suatu program atau datang ke kelas, suasana kelas yang ceria akan menjadi agak suram. Terutama sekali apabila terdapat pelajar yang sering dibuli dalam kelas tu. Jadi apabila dia berjalan di kawasan kelas-kelas junior ataupun bilik-bilik junior itu mereka seperti rasa takut, tidak tenang. Jadi mereka ada setengah tu yang sampai junior yang sampai pindah sekolah kerana takut akan bully inilah. Maksudnya dia akan efek pada pembelajaran junior tu. Sangat dia akan terganggu, sangat terganggu. Bahkan rakan yang ingin menolong pun akan terganggu juga. Baiklah, maksudnya pembuli ni akan membawa aura yang negatif. Dia akan membawa aura negatif. Baik. Seterusnya kita akan masuk ke segmen yang keempat, iaitu penyelesaian dan langkah pencegahan. Tujuan untuk segmen 4 ini, kita akan mencadangkan solusi yang praktikal dan kreatif untuk mencegah buli ini. Baiklah, soalan 8. Cikgu Afiq, apa peranan guru dan kaunselor dalam menangani isu buli secara berhemah bagi pendapat Cikgu Afiq? Okey, sebagai seorang guru kaunselor lah, saya ada beberapa langkah untuk mencegah gejala buli ni daripada terus merebak, daripada terus menjadi lebih teruk sampai ada kes kematian seperti yang baru-baru ini terjadi di negara kita, kes Zara Khairina tu. Saya harap dengan cara-cara ni kita dapat mengelakkan kisah yang kelam terjadi lagi sekali. Langkah pertama ialah saya sebagai seorang guru kaunselor, saya kena peka pada keadaan murid-murid saya, dan bukan saya saja tapi guru-guru lain. Kami harus peka mengenai tanda-tanda buli ni. Sebagai contoh, kalau dalam kelas kami akan perhati macam siapa yang macam dia duduk sorang-sorang dia, ataupun dia orang tu macam merasa tertekan. Dan buli ni kan turut menjejaskan pembelajaran. So kami akan tengok pelajar yang lemah ni. Selalunya pelajar yang lemah ni lah yang jadi mangsa buli. Disebabkan mereka tak dapat fokus dalam pelajaran mereka, result keputusan peperiksaan mereka pun akan jatuh. So langkah awal. Walaupun macam
susah sebenarnya nak kesan orang mangsa buli ni, tapi sedikit sebanyak kami akan cubalah. Dan langkah kedua, kami akan melaporkan dan mendokumentasikan kes buli ni. Setiap kali kes buli terjadi, kami tak cakap banyak, kami akan terus bawa kepada pihak atasan, pihak penolong kanan hal ehwal murid. Kami akan terus ke pihak hal ehwal murid dan dari situ kita lebih mudah untuk menguruskan pembuli-pembuli ni. Sebab kalau setakat macam nak bagi nasihat je, macam tak cukup. Zaman sekarang ni nak nasihat budak tu payah, susah. So tak cakap banyak, kami akan terus melaporkan hal ini kepada pihak atasan dan kami akan pihak atasan akan ambil tindakan yang sepatutnya lah. Agar macam kalau ada lagi pembuli-pembuli yang lain tu, harap-harap mereka tu dah fikir 2 kali lah sebelum buat benda ni. Yang ketiga, kepada mangsa buli tu sendiri. Kepada mangsa buli tu, kami akan memberi kaunseling dan sokongan emosi. Dan kita pernah kan sekolah-sekolah buat yang ujian psikometrik. Salah satu ujian psikometrik tu adalah untuk mengenal pasti apakah ada murid-murid tu yang kemurungan ke. Bahkan sekarang ni pun budak-budak pun boleh kemurungan. Dan salah satu faktor kemurungan kanak-kanak ni sebab buli. So dengan cara ni kami boleh mengesanlah kalau ada sebarang aktiviti buli yang terjadi di belakang kami. So kami insya-Allah kami boleh mengesan lebih awal. Baiklah. Saya harap inisiatif-inisiatif yang dirancang oleh pihak sekolah akan berlangsung secara berterusan dan akan membantu mengurangkan kadar peningkatan buli ini. Baiklah. Amirul, bagi Amirul lah, dari sudut pelajar, Amirul, bagi Amirul lah, dari sudut pelajar, kalau nampak kawan kena buli mangsa tersebut, apa tindakan yang terbaik selain merakam kegiatan buli itu untuk sekadar viral? Apa langkah yang akan dilaksanakan oleh Amirul? Merakam ni memang satu masalah utama lah yang sering terjadi pada zaman sekarang ni kan. Tak kisahlah buli ke kebalangan ke, memang semua sebelum tindakan mereka sering merakam dahulu, kemudian baru bertindak. Namun begitu, saya sangat tidak setujulah dengan merakam dahulu sebelum tindak. Jadi saya akan memilih langkah untuk menasihati. Saya akan menasihati dahulu rakan saya itu. Jikalau buli itu hanyalah buli ringan lah, seperti mengejek, menyadung kaki kan. Tapi jikalau buli itu melibatkan nyawa ataupun mental, saya memilih untuk melaporkan teruslah kepada guru-guru, pihak atasan. Kalau bagi mangsa buli tu pula, kawan Amirul yang mangsa buli, bila dia dibuli, apa Amirul akan tolong? Jikalau rakan saya dibuli, saya akan memilih untuk menolong dia untuk menghalau pembuli itu dahulu. Kemudian saya akan melaporkan kepada guru-guru lah, guru kaunseling dan sebagainya. Maksudnya tindakan yang diajukan oleh sahabat atau kawan kepada mangsa buli ni berperanan penting juga. Dengan berani melakukan tindakan tersebut bagi mengurangi dan membantu mangsa yang dibuli tersebut. Saya ada soalan personal lah kepada Amirul sebagai seorang ketua pelajar. Dalam banyak kes buli yang terjadi itu, apa kes buli yang paling banyak Amirul dapat kesan? Dapat tahu. Kalau dari segi kes buli yang sering dilihat ni adalah buli mental lah. Kerana buli fizikal zaman sekarang ni dah semakin berkurang kerana budak-budak pun dah kurang. Mereka lebih serang mental. Mereka lebih menggunakan sosial media lah berbanding berjumpa hadapan. Kerana pembuli pun bukan semua pembuli berani. Ada juga pembuli yang menyerang dalam senyap. Benda ini secara jelasnya
akan menyakitkan hati dan mental fikiran kita sedikit demi sedikit walaupun bukan secara langsung. Baiklah, kita akan menghampiri segmen yang akan melabur tirai, iaitu segmen yang terakhir, segmen 5. Penutup dan harapan. Tujuan segmen ini ialah untuk menyampaikan mesej akhir yang menerapkan refleksi nilai-nilai yang baik terhadap kes bullying. Baiklah, soalan 11. Cikgu Afiq, kalaulah setiap pelajar diberi peluang memberi satu mesej kepada pembuli di luar sana, apa yang cikgu akan katakan? Sebagai seorang guru ya, mesej saya sebagai seorang guru kepada pembuli. Kalau mesej saya sebagai seorang guru kaunselor kepada pembuli ni, saya tak ada mesej yang macam terlalu gempak. Saya just cakap bertaubatlah. Sebab bully ni bukan saja efek dekat pembuli tu je. Efek dia turut memberi kesan yang buruk kepada mangsa bully ni. Dan sedarlah, mangsa bully ni kalau dia dah kena bully tu, dia akan terus ingat benda tu seumur hidup. Seumur hidup dia akan terus mengenang peristiwa kelam tu. Sebab dalam manusia ni, manusia akan selalu ingat, selalu mengimbas kembali memori yang duka dulu. Memori yang kelam dulu bagi mereka. So, saya harap pembuli-pembuli dapat berhentilah membuli. Tolonglah. Bully ni tak memberi apa-apa manfaat pun. Hentikan bully. Okey. Bagaimana pula dari sudut sebagai seorang pelajar, bagaimana pendapat Amirul? Jadi pada pendapat saya, bully ini perlulah, sangat perlu untuk dihentikan. Terutama sekali bully yang melibatkan mental. Kerana walaupun nampak agak ringan, tapi apabila melibatkan mental ni, ia seperti sehelai kertas yang dikoyak, dan apabila disambungkan, dia tidak akan sama semula seperti dahulu kala. Jadi mesej saya sebagai wakil remaja di sini, wakil remaja, kita sebagai umur yang masih muda. Okay. Jadi saya sebagai wakil remaja di sini, kita ni remaja. Remaja ini merupakan generasi yang akan mewarisi pentadbiran negara kita. Oleh itu sangat pentinglah kita untuk hentikan bully ini, kerana ia akan menyebabkan kesan yang sangat buruk. Oleh itu ibu bapa sangat perlu memainkan peranan supaya anak-anak mereka yang masih kecil tidak mempelajari untuk membuli orang lain. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Semoga harapan yang diajukan dapat memberi kesan kepada para pelajar di sana. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada soalan yang kelima, iaitu big idea untuk segmen podcast kita hari ini, iaitu big idea utama dalam podcast kita pada hari ini. Sebelik Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada soalan yang ke-12, iaitu idea utama dalam podcast kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Afiq, bagaimana komunikasi berkesan boleh membantu membina sekolah yang selamat dan harmoni? Okey, komunikasi berkesan mampu membina sekolah selamat dan harmoni. Okey, kalaulah semua pelajar berkomunikasi atau berhubung antara satu sama mereka dengan hubungan dan komunikasi yang sihat, InsyaAllah bully ni tak akan terjadi pun. Dia paling penting sekali adalah komunikasi tu. Dan lagi satu, komunikasi antara guru dan juga murid. Kalau seandainya terjadi bully, komunikasi yang baik antara guru dan murid, guru tu dapat kesan lebih awal kalau murid tu dibuli, dan dapat menanganilah kes bully ni dari awal sebelum benda tu terjadi pun. Okey, bagaimana pula dengan pendapat Okey, baiklah, bagaimana pula dengan pendapat
Amirul tentang komunikasi berkesan untuk boleh membantu membina sekolah yang sihat. Jadi pada pendapat saya, komunikasi ini sangat berkesan untuk menghentikan buli, dengan cara berkomunikasi. Komunikasi itu seperti bukan saja komunikasi yang baik, malah komunikasi yang banyak, iaitu berhubung antara dengan guru-guru, rakan-rakan dan sebagainya. Apabila seorang itu dibuli, dia langsung menceritakan kepada rakan-rakannya yang lain supaya mereka mengambil iktibar ataupun mereka berwaspada. Dan baru-baru ini juga pihak kementerian juga ada mengarahkan sekolah-sekolah semua sekolah untuk melaungkan Kami Benci Buli apabila pimpinan bersama dilaksanakan. Okey, itu saja pendapat saya. Jadi semoga konsep komunikasi berkesan menjana kecemerlangan generasi madani mampu diterapkan dalam setiap pihak bagi membina dan mencipta generasi yang sihat. Okey, daripada semua yang kita bincangkan tadi, jelaslah bahawa isu buli bukanlah hanya masalah disiplin, tapi juga masalah komunikasi dan nilai kemanusiaan. Oleh itu, bagi saya, kunci utama untuk menangani masalah buli ialah komunikasi berkesan. Apabila guru, pelajar dan ibu bapa saling berkomunikasi dengan terbuka, mendengar tanpa menghukum dan menegur dengan empati, kita sedang membentuk satu budaya sekolah yang sihat. Budaya yang saling memahami dan menyokong saling menghormati. Inilah sebenarnya asas kepada generasi madani yang kita impikan. Generasi yang cemerlang bukanlah hanya dalam akademik, tetapi juga dalam akhlak, emosi dan nilai kemanusiaan. Komunikasi berkesan menjadikan kita insan yang bijak bertindak, matang berfikir dan berani menolak kezaliman. Jadi, marilah kita bersama-sama memulakan dengan langkah yang kecil. Dengar dengan kata hati, bercakap dengan hikmah dan bertindak dengan rasa tanggungjawab. Kerana melalui komunikasi berkesan, kita bukan sahaja mencegah buli, tetapi juga menjana kecemerlangan generasi madani yang berakhlak mulia. Itu sahaja podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Marilah kita hentikan buli. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah adik Zara Karina. Semoga arwah dicucuri rahmat dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Al-Fatihah. Okay.